Yo guys, iPhone yang korang beli harga 3,000 sekarang akan jadi naik lebih 30%. Betul ke? Boleh sampai RM10,000 untuk dapatkan hanya iPhone 16 yang baru ni. Sekarang kita akan didah sikit tentang apa yang Trump sebenarnya dah umumkan dan juga apa yang akan efek, apa yang takkan efek dan selebihnya apa yang korang perlu buat lah. So sekarang kita akan jelaskan satu-satu. Hari tu Trump baru je umumkan tarif untuk diorang punya import untuk naik kepada 24%. So benda ni sebenarnya agak normal. Negara kita pun sebenarnya letakkan tarif dekat import dekat luar sana. So kita bawa masuk ke dalam Malaysia, harga akan naik untuk buatkan harga tempatan tak compete dengan negara luar, so that diorang dapat bagi harga yang rendah and orang kita pun tempatan akan beli barangan-barangan yang ada dekat dalam Malaysia je kan. So sama juga macam US, dia nak barang luar lagi mahal daripada apa yang ada dekat US. Sebab bayangkan barangan banyak daripada China tu lagi murah dalam 50% berbanding apa yang US dapat bagi dekat diorang punya market. So itu yang menyebabkan Trump sebenarnya letakkan tarif yang tinggi macam ni. Kalau kan bukan kita je yang kena, negara lain pun kena juga. Contohnya macam Singapore, China, Vietnam, India, semua kena. Bukan certain orang je yang kena. Alright, persoalannya adalah orang US kena tarif kan? Apa kaitan dengan kita? Kan? Betul tak? So kalau kau nak tahu, market US ni dia sebenarnya sing dekat kebanyakan negara. Kalau satu negara kena, yang lain pun akan terkena tempiasnya juga. Contohnya kan, Apple kata dia akan naikkan harga iPhone untuk serap harga tarif tu. So kalau import daripada China masuk ke US, dia obviously akan kena tarif yang diletakkan oleh US, so that harga dekat US pun akan naik. Walaupun iPhone tu kalau kan adalah company daripada US, dia still manufacture dan juga gunakan komponen luar daripada US. So itulah yang akan terkena tarif yang dikenakan oleh orang luar. So kenapa Apple dia tak buat kilang dekat US je? Banyak kot ruang, banyak kot tanah yang dia boleh buat, dan juga modal dia pun bukan sikit untuk buat sebuah kilang dan juga R&D sebuah kilang. Aku memang tak perlu nak jelaskan, korang sendiri tahu labor dekat China lagi murah daripada labor yang ada dekat US, dan juga banyak regulation yang diimplementkan untuk seorang pekerja. So that's why dekat China ni dia lagi murah dan juga currency tak setinggi macam yang ada dekat US. Bayangkan dekat US banyak gila tax dan juga banyak benda yang kena bayar kena dia. Dekat China mudah je buat satu factory, dan juga satu factory ni memang dibuat khas untuk assemble sebuah iPhone ataupun mana-mana diorang punya produk. So that's why diorang pergi dekat China. Jauh lagi murah lah nak hire orang China daripada orang dekat US tu sendiri. Alright, Apple ni sebenarnya bukan je perlukan parts daripada China je. Kalau korang nak tahu lah kan, Malaysia ni adalah sebahagian daripada negara yang supply komponen-komponen dalam korang punya iPhone yang korang sedang guna tu. Korang je tak tahu sebenarnya. Okay, so, komponen apa yang Malaysia sebenarnya sumbang, bagi dan juga jual dekat China dan juga US? Contohnya adalah komponen-komponen power management dalam iPhone tu. Kalau tak ada komponen ni, iPhone korang tak akan wujud, iPhone korang tak akan hidup, dan juga iPhone korang tak akan function dengan bagus. So that's why kilang yang ada dekat Malaysia ni, contohnya macam Texas Instruments, Infineon, Sony adalah company ataupun kilang yang buat komponen iPhone. Kalau korang nak tahu. And even korang dah tengok lah kan, satu berita kata Malaysia ni salah satu negara yang penting untuk manufacture sebuah prosesor, komponen, elektronik dan sebagainya. Bukan Malaysia je yang Apple perlukan, contohnya macam negara Vietnam, India pun penting juga untuk buat sebuah iPhone ni. But Fazli, US ataupun Trump applykan tarif tu dekat barang yang masuk dekat dalam US je. So apa kaitan dengan Malaysia ni yang langsung tak kenakan basically tarif yang tinggi macam 24% tu? Kalau kan, ya betul, kita tak terkena benda tu. Tapi dia directly, Apple tak akan letak yang consumer US je yang akan terkena. So orang lain pun akan terkena juga. So sebagai contohnya lah kan, kalau iPhone dekat US harga $2,000, harga dekat dalam Malaysia hanya $1,000, better aku senyap-senyap import je barang-barang daripada Malaysia ke sana kan. So aku beli je dekat Malaysia and pakai. So benda tu sebenarnya tak bagus dan juga memburukkan nama Apple itu sendiri. Akan banyak gila iPhone yang diimport ke dalam US secara haram dan juga akan lagi murah. So Apple tak nak benda tu.
So apa yang Apple buat, kenalah selaraskan satu dunia harga yang dia dapat tawarkan. Beza dia mungkin sikit je, dalam 300 ataupun 200 ringgit Malaysia. Itu sahaja. Tak adalah beza sejauh sampai separuh daripada apa yang orang US bayar. Kalau tak, mengamuklah orang US. Betul tak? Bayangkan produk dia orang sendiri, dia orang cipta sendiri, dia orang build sendiri, harga dekat negara diorang lagi mahal daripada negara yang ada dekat luar sana. So benda tu macam tak make sense. Betul tak? Lepas tu bila berlakunya import export secara haram macam ni, akan ada isu. Contohnya macam setiap iPhone, kalau kau nak tahu, dia lain-lain specification tau. Contohnya macam Malaysia ni, dia tak ada millimeter wave dekat dalam iPhone, kalau kau nak tahu. Yang ada hanya US sahaja. So bayangkan kalau dia beli phone yang luar daripada negara dia dan gunakan dekat US, dia rasa kenapa iPhone aku lagi slow daripada iPhone yang ada dekat US. So make sense sekarang? Yes, itu kenapa Apple perlu selaraskan harga dia dengan harga dekat market luar sana. Alright, dengan kenaikan tarif yang Trump sebenarnya dah buat, bukan dekat negara kita je, banyak lagi negara lain yang dia orang actually buat. Singapura antara yang paling rendah 10%, yang tu macam tak masuk akal juga. Tapi itulah, apa je yang Singapura actually import ke dalam US lah? Aku nak tahu juga berapa anggaran harga iPhone yang akan datang. Mengikut analis lah kan, aku baca dan juga aku kaji sendiri, kenaikan yang akan dikenakan adalah sebanyak 30% jangkaan anggaran. Tapi tak tahulah macam mana Apple nak serap ataupun tak kos tarif tu. Sebab kalau ikutkan, Apple dia tak nak bebankan dia orang punya pengguna. And dia tahu kenaikan 30% tu memang betul-betul tinggi. Kemungkinan kalau dinaikkan mungkin dalam 10% saja. Yang lain dia macam like mungkin dia bincang dengan komponen company tu untuk turunkan harga dan sebagainya. So tu mungkin dalam perbincangan lagi. Kita akan tengok di masa akan datang. Tapi kalau diimplementkan 30% tarif tu ataupun kenaikan harga iPhone tu, yes, iPhone korang akan harga capai RM11,000 Malaysia. Okey, kita baca lah kan, 30% untuk kenaikan harga ni, berapa korang akan dapat? Untuk iPhone paling baru lah kan, iPhone 16e, RM2,999. Sekarang lepas kenakan tarif 30%, harga dia adalah, yes, RM3,900. Tak margin dah kan, tak entry level dah kan, betul tak? Kemudian iPhone 16, harga asal dia RM3,999. Sekarang dinaikkan 30%, harga dia adalah RM5,200. Bukan Pro pun, yang biasa je tau. Lepas tu, sekarang kita cakap pasal version Pro pula. iPhone 16 Pro, asal dia RM4,999, dinaikkan sampai RM6,500. Lepas tu, untuk iPhone 16 Pro Max, entry level RM5,999, sekarang harga dia akan naik sampai RM7,800. Bayangkan, untuk storage 256 je, korang kena bayar RM7,800. Kalau nak bayar yang 1TB, korang kena bayar RM10,300. Sekarang 1TB hanya RM8,000 tau. Bayangkan, dia naik berganda untuk dapatkan 1TB iPhone 16 Pro Max. Ni adalah first iPhone yang akan cecah sampai harga RM10,000 ke atas. So memang betul-betul mahal. Persoalannya dekat sini, apa yang kita patut buat? Dengan harga yang aku dah bagi tahu dekat korang ni, patut beli iPhone sekarang ke? Aku akan cakap, ya. Kalau nak beli iPhone, belilah sekarang sebelum 9 April ni, untuk dapatkan harga yang paling latest lah. Kalau tak, korang mungkin akan bayar lebih lagi ataupun at least 10% markup lah. Boleh kata macam tu lah. Tapi kan Fazli, Android phone akan naik harga ke? Kalau kan tak. Sebab apa? Dia tak ada kaitan dengan US. US pun kalau ada Android phone, hanyalah a few sahaja. Sebab yang ada cumalah flagship. Kebanyakan Android phone yang kita orang Malaysia ni kenal, mungkin orang US tak dapat. Contohnya macam Xiaomi, Huawei, apa lagi? Samsung memang dia dapat. Contohnya macam lagi Oppo, Vivo. So banyak jenama yang tak available dekat US, korang tak tahu. So Android user mungkin akan lagi tenang. Harga pun mungkin turun. iPhone je lah yang harga akan naik. And second hand value pun akan naik juga dengan harga yang baru akan datang ni. Salah satu cara yang Apple nak kekalkan dia punya harga iPhone sekarang ni, hanyalah kalau dia buat sebuah kilang dekat US. Itu sahaja cara nak selesaikan, yes, tarif yang Trump sebenarnya dah buat dekat importers yang akan masuk ke dalam
US. Kalau tak, price hike ni takkan berlaku. And untuk Apple sebenarnya buat sebuah kilang dekat US agak mustahil. Sebab apa? Labor dekat diorang lagi mahal daripada labor yang ada dekat mana-mana region Asia ni kalau ikutkan. So kita akan masih lagi terkena that price hike daripada tarif yang diorang kenakan. Tapi tak ke benda ni nampak macam market US tak penting, orang lain semua elak? Tak juga. Bayangkan TSMC, syarikat daripada Taiwan tu, pindah dia orang punya kilang ke US tak. Dia orang gelaburkan 100 bilion USD untuk buat sebuah kilang dekat US saja. Dah pindahkan daripada Taiwan kepada US. So dekat situ korang nampak betapa pentingnya US market untuk diorang. TSMC, bayangkan. So Fazli, pengguna iPhone ni apa yang kita patut buat? Serap je ke harga yang naik tu? Kalau kan korang tak dapat nak buat apa, korang kena bayar je apa yang diminta oleh Apple. Sebab korang kan banyak duit, korang kan kaya. So kenapa nak komplain harga naik macam ni kan? Korang beli iPhone pun setahun sekali. Bukan Android user ya. Diorang ada banyak pilihan. iPhone mungkin korang hanya ada pilihan untuk beli iPhone yang second hand untuk dapatkan harga yang lagi murah. Tu je alternatif yang aku dah boleh fikirkan untuk korang. And yelah, kita akan ada installment lah kan. Pay later tu semua dah makin popular dekat dalam Malaysia ni. So lepas ni akan lagi ramai orang beli iPhone pakai installment daripada bank, daripada pay later dan sebagainya. Tu mungkin akan lagi popular lah lepas ni. Lepas ni aku kena beli review ni pakai pay later lah kot. Cuba komen, aku nak tahu korang akan beli ke iPhone 17 yang akan datang, ataupun mungkin korang kekalkan je, ataupun mungkin sekarang korang dah decide nak beli iPhone sebelum 9 April tahun 2025. Okay, bayangkan kita baru je dapat harga iPhone yang lagi murah, lagi rendah, tiba-tiba dinaik balik. Aku tak tahulah macam mana. Komen dekat bawah siapa yang beli iPhone sebelum 9 April, ataupun mungkin korang tak kisah. Naik lah, beli je lah. Macam biasa guys, leave a like, subscribe, so make it smiling. I'll see you guys on my next video. Bye.